akan terus diserahkan kepada waris untuk urusan pengkebumian. Maknanya tak adalah kita kumpulkan sebelum diserahkan kepada waris. Dijangkakan kalau mengikut kadar the rate of timing yang dilaksanakan, kemungkinan besar kita boleh selesaikan memang selewat-lewatnya tengah malam ini, bergantung kepada masa untuk bedah siasat jika ada masalah lain yang kita kenal pasti, dan dengan harapan bahawa semua waris hadir untuk mengenal pasti jenazah. Dan dalam masa yang sama, pihak polis juga telah mengambil cap jari lah. Itu pun sebahagian daripada proses untuk mengenal pasti jenazah-jenazah. Itu saja. Tuan, start pukul berapa tadi? Jenazah mula sampai tadi pukul berapa tadi? Dalam pukul 9.30 dah mula sampai, dan saya dimaklumkan sejurus selepas itu pasukan pun dah bermesyuarat. Pukul apa tadi? Sebelum jenazah sampai ada mesyuarat penyelarasan, dan saya rasa masa saya pukul 11 tadi pun dah dimulakan. Dah berapa yang selesai? Saya tahu dah 6. Tapi belum kan 6 belum diserahkan kepada keluarga lah, sebab akan ambil masa mandikan jenazah, dan ada yang mahu diselesaikan urusannya di sini. Dianggarkan tengah malam lah. Paling lewat tengah malam. Dan tim saya telah memaklumkan saya bahawa mereka akan bercuba sedaya upaya untuk menyelesaikan semua proses bedah siasat secepat yang mungkin. Waris yang belum ada lagi tu bagi berapa banyak? Tak, sebab sebagaimana yang kita tahu, pelajar-pelajar ini semuanya kampung daripada Terengganu, Pantai Timur. Jadi ada yang mengambil masa lah untuk sampai ke Ipoh ni. Jadi saya rasa kemungkinan besar mereka dalam perjalanan. Doktor, untuk yang 6 yang dah settle ni, body release, kalau keluarga dah ada, dah boleh release lah macam tu? Dah ada. Pihak UPSI juga dengan kerjasama beberapa universiti yang lain juga telah menyediakan perkhidmatan van jenazah. Jadi sepatutnya dengan bantuan mereka tiada lagi proses yang dilambatkan lah. Tiga pasukan serentak tu semua daripada HRPB semua daripada HRPB. Sebab itulah keputusannya untuk membuat bedah siasat di hospital HRPB, supaya kita boleh menyelesaikan walaupun bilangannya agak ramai di sini. Okay, alright, thank you. Okay. Alright, thank you. Okay, terima kasih. Thank you, doktor.